Okay. Hai, Assalamualaikum. Memandangkan minggu depan dah nak raya. So as you can see dekat depan ni kita ada Lego Eco. Hello. Hi guys. Welcome to my channel. Lego ni kita orang dah lama beli tapi kita orang tunggu sampai nak dekat raya baru kita orang nak pasang. Barulah macam ada feel raya macam tu kan. Betul tak? Okay, so jom kita pasang. Nah. Tapi kita pasang yang warna satu. Okay, sekejap. Ini dah record belum? Syaki nak pasang yang mana satu dulu? Okay, kita baringkan dia. Ni rumah. Ini lampu raya. Ini lemang. Ini ketupat. Dan ini dodol. Okay, so Syaki nak buat yang mana satu dulu? Buat yang susah dulu lah. Okay. Okay, kita buat yang susah dulu. Syaki nak buat yang susah dulu. So kita buat rumah dulu. Buat susah dulu baru sedar kan? So kamera ni untuk time lapse. Sebab kalau orang yang follow ataupun korang yang follow kita orang dekat follow akulah terutamanya dekat media sosial, dia orang request untuk aku buat time lapse untuk buat video ni. So kita kena ikutlah kan. So sekarang kita nak buat rumah kampung. Okay. So okay, don't touch, okay? Don't touch. Don't touch. Tengok je apa Umi buat. Sebenarnya buat Lego ni lagi best kalau buat seorang-seorang. Sebenarnya, tapi Syakil dia kata dia nak buat video. So kita layankan je lah. Bila buat video ni macam makan masa lah sikit kan. Sebab nak kena bercakap. Okay, yang kedua. Korang dah siap ke preparation raya? Kita lagi berapa hari je lagi nak raya kan? Ya. Bombastic side eye. Adik-adik, janganlah goyang-goyang meja ni. Ginilah kalau buat dengan ada dia ni. Memanglah kita terganggu. Aku biasa buat ni je, sorang-sorang, buat senyap-senyap waktu dia tengah tidur ke. Allah tenang. Tapi buat saya dia tidur. Tapi masalahnya tadi dia tidur sekejap je. Macam mana tu? Awak suka tak kampung awak? Adik suka tak kampung adik? Adik suka tak kampung adik? Syaki tanya. Suka tak? Tak suka. Kalau saya tutup, mak tak sayang adik lah. Okay. Kita orang kan raya tahun ni kan kita orang raya dekat sini je. Sebab papa budak-budak ni kerja. Kan? Papa kerja kan? Tak bukan. Papa dia macam ni. Okay, sebenarnya macam ni. Sambung cerita Okay, papa dia orang ni kan kerja shift. Lepas tu duduk diam-diam lah. Papa dia orang kerja macam ni. 4 hari kerja, 2 hari cuti. 4 hari kerja, 2 hari cuti. So macam tu lah. Lepas tu, tahun ni memang dia tak ada cuti raya. Bila dapat cuti raya dia yang boleh sampai 8 hari, 10 hari lah macam tu. Sebab tu kita orang, bila dapat cuti raya, kita orang balik Mersing. Tapi, bila dia tak dapat cuti raya, kita orang tak balik. Sebab dia memang tak ada cuti lah. Lepas tu bila dia check jadual kerja dia untuk bulan ni, surprisingly dia punya cuti 2 hari tu jatuh pada hari raya pertama dan hari raya kedua. So dapatlah kita orang berhari raya bersama-sama. Macam tu. Faham? Okay, lepas tu yang ni yang ada tu. Jadi dah rumah. Nampak tak rumah? Ada. Sabar. Belum lagi. Duduk diam lah. Sayang sikit. Bandai. Adik Umi cantik tak? Cantik. Umi, saya tak ada Umi cantik lah. Anak, don't touch. Umi, saya suka adik. Saya suka adik. Okay, sekejap. Baik-baik. Saya suka aku. Apa saya buka.
Okey, dah siap kita punya rumah. Wah, cantik lah. So yang kedua kita nak pasang apa? Syakir nak buat lampu raya. Rasanya lampu raya ni macam senang kot. Syakir nak buat dia punya api. Okay, bismillah. Okay, yang ni macam senang sikit. Macam lah. Masukkan kat bawah dia. Lah, mu ni. Ni, pasang macam ni ha. Ha. Adik, no. Cantik! Pelita kita, Wak! Selamat Hari Raya! Dia suruh aku bercakap. Maafkanlah anak-anak saya ya. Sebab itulah aku memang plan nak buat video ni seorang-seorang, konon-konon nak buat tengah malam ke kan. Time dia orang dah tidur. Tapi Syakil pula request, Umi kalau nak buat video pasang Lego, tunggulah Syakil. Syakil nak buat sama-sama. Tapi kau tengoklah. Dia buat sama-sama ke tidak? Dia bahagian nyibuk je dengan adik dia. Geram kita. So basically dia punya stiker ketupat dia macam ni je. Macam ni je. Okay? Budak dua orang tu dah keluar. Sebab dia kata bosan. Dia yang ajak aku buat video, lepas tu dia boleh kata bosan. Kecil besar je aku tengok. 12 seconds later. Masuk balik. Nak apa ni? Keluar masuk. Dah siap. Lampu raya dah siap. Kita nak pasang apa ni? Lemang. Lah. Kan aku jadi naga lagi sekali sekarang. Sini lah. Ni macam ni. Nampak? Cantik kan macam kita nak bakar lemang. Indahnya beraya di desa. Weh, susah lah nak pasang yang ni. Tangan aku tak kuat. Oh, lemang ada baki lagi sebatang. Siapa nak lemang, boleh masuk order, okay? Kita open order sebatang RM5. Lah, kau meniaga lemang pula tiba-tiba. Comel ni boleh susah. Kenapa dia jatuh? Sakit tangan kita merah-merah ni. Okey. Dan pasang 3. Okey, dah siap kita punya lemang. Ni, okay, kalau korang boleh tengok ni api dia ni daripada belakang. Ini daripada depan. So lemang dia ni dia tak stick betul-betul pun. Dia macam kau sandarkan pada kenangan macam tu je. Okay. So yeah. Okay, so next kita nak pasang ketupat. Aku rasa ketupat ni senang. Pandai Syakir. Ketupat kan yang hijau. Cantiknya. Hijau pekat, hijau cair, hijau pekat, hijau cair, hijau cair. Dah siap. Maka jadilah ketupat. Comel kan? Comel. Dah siap ketupat. Dah boleh gantung kat rumah. So, ketupat dah siap. Dah sekali. Dan yang terakhir Adalah dodol. Jom kita kacau dodol. Yang pertama dia suruh buat mangkuk dia dulu, kawah dia ni Kawah dia ni pasang
Oh, adik. Sudah jadi macam tu. Dia jadi macam api macam tu. Ni macam dia punya kayu arang dia. Cantik lah. Lepas tu yang buatnya Umi seorang. Janji nak buat sama-sama. Macam tu baik Umi buat video ni. Umi cukur sorang-sorang. Dia cakap sorang-sorang. Okay, pasal macam ni. Letak dia. Sepatutnya tadi api dekat lemang tadi sepatutnya dia ada punet macam ni tau untuk masukkan bagi senang. So dia lepas tu dah siap. Dodol je macam ni je. Ada kayu api, lepas tu ada dua macam ni. Tada! So cute. So, Syakil, Umi dah siap. Wah, cantik lah guys. So, inilah kita orang punya hasil Lego Raya Eco. Adik-adik, adik ni dia mudah nak tertanggal. Okay, so rasanya sampai sini je kot video kita kan. Okay, so inilah dia hasil Lego yang Umi dia pasang sorang-sorang tapi budak dua orang ni menyebuk. Okay, so ni Eco Raya dan supposedly ini adalah dekor raya kita orang untuk tahun ni. Okay, so thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.